Masuk, saya bukan mau masuk you punya rumah. You punya rumah sana. Ini kita punya. Siap bawa parang bagai. Punyalah tak nak bagi lori lalu depan rumah, sampai sanggup keluarkan parang untuk gertak pemandu lori. Itulah yang berlaku di dalam video ini, apabila seorang pemandu mendakwa beliau digertak oleh seorang warga emas dengan bersenjatakan parang panjang. Mengikut maklumat, warga emas tersebut tidak membenarkan lori besar lalu di hadapan rumahnya, yang mana terdapat sebuah projek pembinaan sekolah sedang dijalankan. Masuk, saya bukan mau masuk you punya rumah. You punya rumah sana. Ini kita punya projek. Banyak bunyi. Siap bawa parang bagai. Ni projek nak buat sekolah ni. Ya. Udang gigil lah ni.